Okay guys, korang tengah cari mini SUV. So di depan saya ada satu unit Pro 2 Ativa model tahun 2021 1.0 Spec X. So Spec X ni dia tak ada turbo tak ada turbo. Ada satu model yang ada turbo. Alright. So untuk dia punya harga on the road 49,800, yang harga ni belum campur road tax dengan insurans lagi kawan-kawan. So bulanan dia dalam RM590 dengan 10% down payment. Right. So kereta ni masih boleh loan dengan bank lagi 9 tahun, dan yang most important, kereta ni ada full service record, mileage baru 60,000 sahaja, dan under warranty dengan Pro 2 Malaysia sampai tahun 2026. Okey kawan-kawan, korang boleh tengok untuk cat kereta masih lagi original nampak memang special warna biru ni. Okey, lagi satu dia tak senang kotor. So depan sini dia nampak sangat garang tau, sebab saya pun Ativa user. So untuk Ativa ni dia sangat-sangat comfort. Nak bawa family jalan jauh semua okey sahaja. Tapi untuk yang model ada turbo mungkin lagi sedap, tapi korang kalau tak nak turbo punya okey sahajalah, NA 1.0 pakai untuk local use. Alright, so untuk rim dia masih original lagi. Bunga tayar dalam 60%, boleh pakai lagi lah setahun. Alright, dan untuk side mirror dia ni 2 tone tau. Yang ni 2 tone, so dia nampak tak boring. Alright, dan dia juga ada keyless entry lah. Okay, so untuk interior kereta sangat-sangat cantik lagi. Dia punya design ni nampak sangat sporty tau. So steering dia ni hanya ada power mode sahaja. Right, mileage 66,000. Kerusi dia adalah full original fabric seat. Fabric seat ni tahan panas sikit lah. Lagi condition ni tengok kerusi sangat-sangat cantik lagi. Dan yang ini ada semi auto guys, pakai macam manual pun boleh. Okay, original single bin player. Dan passenger seat dia guys, passenger seat dia sangat-sangat luas tau. Time tu saya ada bawa full passenger 5 orang pergi jalan jauh memang tak ada problem. Mereka pun kata sangat selesa sahaja. Right, so untuk design belakang nampak simple and nice. Tapi untuk warna biru ni saya nampak dia lagi garang tau. Dia nampak lagi garang sikit. Okay, so untuk boot dia pun sangat luas. Boleh letak banyak luggage dalam 4 ataupun 5 lah. Kerusi dia boleh kena turun lagi. Alright kawan-kawan, so kalau korang tengah cari kereta SUV yang saiz kecil-kecil, jimat minyak, road tax murah, inilah pilihan korang. So itu saja kawan-kawan. Kalau korang minat dengan kereta ni, cepat-cepat PM dengan saya. Kita jumpa next review.